Kita nak gapo royak Tuhan. Jangan duk susuk. Kita susah gapo royak. Ni duk dia kena napa 4 kali dah duk dia. Kena royak Tuhan tidak. Tu bangun tengah malam Ramadan ni. Bila tu kita bangun tiap-tiap malam buatlah 10 rakaat. Kalau boleh. Babo tak ada weh malam tak ada sampai 10. Boleh ni je. Ni pun tak apa dah. Jangan kosong celah kita nak makan sahur. Kerana Nabi kita, dia duduk Madinah dulu, dia semaya tarawih, dia tidur. Dia semaya tarawih, dia tidur. Lepas dia tidur, dia bangun tengah malam sampai ke subuh. Kita pun nak buat lagu tu juga. Kita sudah tarawih, lek petang ni berapa rakaat dah? Kita semaya ngorib 3 rakaat, masuk malam, beribadat. Lepas tu kita semaya lah isya 4 rakaat, 7. Tu dapat pahala belakang. Bulan Ramadan tu jemaah kita 7. Kita semaya tarawih 20. Witir 3, 23. 23 campur dengan 7, 30 rakaat dah. Lek petang ni 30 rakaat dah moci-moci weh. 30 rakaat. Tak pukul 10 lagi, pukul 9 lebih 30 rakaat dah kita. Bo kita nak bangun makan sahur kali kita dah buat 10 pula. Capur 2 ni jadi 40 rakaat semalam ni. Pas piyo boleh buat 40 rakaat. Kita buat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. 40 kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa dah. Boleh lapar je weh, boleh ni je, boleh pak je. Tak apa buat. Tak apa. No ya tu. Pendek kata we ada semaya gatik celah tu. Kalau boleh penuh 10, alhamdulillah. Campur dengan hak petang jadi 40 rakaat. Bila tiap-tiap malam kita buat boci-boci, di mana bila ketika kena dengan malam Lailatul Qadar, malam mana malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam mana Tuhan buat turun malam Lailatul Qadar, kita boleh dengan automatik selalu dah. Hai lagi. Tak ada kena jaga dak Lailatul Qadar. Tak ada kena cari dak Lailatul Qadar. Boleh dengan sendiri kalau kita tak buka siap dah. Nak malam buat 40 rakaat. Malam mana Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Kita kena loteri Allah Taala. Maka ulama kata malam Lailatul Qadar semalam Mei ni pahala kita melimpah. Gitu. Sama dengan orang yang buat amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun lebih. Semalam Mei kita boleh pahala. Kita boleh pahala sama dengan orang yang buat amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun. Pak kita nak sampai dak umur kita 83. Tapi pahala tu hewi banyak tu moci-moci tu. Tak campur dengan kita baca Quran lagi. Tak campur dengan kita panggil orang buka puasa sama kita. Tak campur dengan kita duk bagi sayur kita demo. Tak campur lagi dengan kita duk sedekah pawah di bulan Ramadan. Ni nak ayat kata. Pahala kita begitu lalu banyak. Kena semalam Mei je. Kalau dah kita buat tiap-tiap malam peseng sama royak sana, dia kena sendiri bulan Ramadan. Dia kena sendiri Lailatul Qadar. Tak ada kata malam ni Lailatul Qadar apa aku rasa sedap tengok berita tak ada ni. Tengok ni. Geno kilap piah-piah ni Geno berangin kita ada cari Ramadan. Dia cari Lailatul Qadar. Nak jaga, dia cari nak jaga. Tapi dah kita buat tiap-tiap malam, dia kena selalu dah. Tak ada kena dah kita dah. Haning nak ayat tu kita boleh dengan sendiri. Boleh dengan sendiri. Dah boleh dua ni pocik-pocik nak ambil gapo lagi dah. Dah boleh dua ni. Dosa kita 58 kali tu apa? Pahala kita kena malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Seolah kata dosa tak ada, pahala ada besar bukit. Maka kita kena timai di akhirat esok moci-moci. Kita ni kena timai.
Kita nak meniti sirak lagi kita kena timai amalan dulu. Masa kita duduk di sel hakim Allah Ta'ala. Belum kaki kita nak jijak pergi jakah lakah. Lakah. Nak pergi ke syurga ni, kena timai dulu. Kena timai tiap-tiap orang. Tok Ime kena timai, Amor kena timai, Nayuk kena timai. Tak ada kira. Semua kena timai belakang. Hak malam ni kena timai belakang. Kena timai belakang. Timai ke apa? Timai tuai ke? Tak. Timai pahala dengan dosa. Tu. Duk dia weh. Tak cakap weh. Masa Teseng Kino dekat ni. Duk dia. Ya budak ni, dia kena tok di belakang tu. Baru tak dengar suara. Dah. Duk. Allahu Akbar. Ni Teseng Kino ni. Duk dia. Tu bocik-bocik noyak tu. Tu. Panggil pahala kita banyak, dosa kita tak ada. Pak kita bimbang apa lagi nak mati. Hari ni ambo tak berani nak mati. Bocik semua bocik tak berani nak mati hari ni. Habis tu tak berani saya ke mati. Saya hidup. Tak berani pasal apa? Tak tahu pahala banyak mana, dosa banyak mana. Kelipar dosa banyak, pahala tak ada. Tu malah locak lah. Kena neraka. Kerana Tuhan royak dah dalam akhirat. Tuhan royak di akhirat esok. Tuhan royak dalam Quran. Tuhan kata kena macam dalam suratul A'raf. Ayat 8, ayat 9. Tuhan kata kita ni kena timai. Siapa dia berat balik pahala syurga. Siapa dia berat balik dosa neraka. Mana Tuhan kata dalam suratul A'raf? Ayat ke-8, ayat ke-9. Tuhan kata wal waznu yauma idzinil haqq. Tu bunyi lagu tu. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge kita di akhirat esok itu sebenar. Ni balik wasa cies genan dah tu. Bukan wasa kalau lupa tu. Tu. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge kita di akhirat esok itu sebenar. Sungguh. Bukan bahau-bahau nak Tuhan kata sungguh. Taking. Sungguh. Faman sakulat mawazinu. Siapa dia timai berat balik pala. Faulaika humul muflihun. Itu orang hak dia timai berat balik pala tu. Humul muflihun. Orang itulah orang dapat kejayaan. Orang jaya. Apa maksud dengan jaya? Syurga. Boleh balas saya syurga kalau dia timai berat balik pala. Sebaliknya Tuhan kata itu. Wa man khaffat mawazinu. Siapa dia timai berat balik dosa. Dosa dia banyak, pahala dia sikit. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Ialah orang-orang yang tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Orang ni masuklah orang rugi. Siapa dia rugi? Anfusahum, akan diri-diri mereka itu. Dia lah ruginya. Kerana dia berat balik dosa-dosa dia banyak. Pahala dia sikit. Bila timai berat balik dosa. Pahala sikit je. Ringgit pahala. Orang ni masuklah orang rugi. Apa maksud Tuhan kata rugi? Neraka. Terjun ke dalam neraka. Ni amun ayat tu. Ni lah Ramadan nak heret kita gila surga. Pasal apa? Tuhan ampun dosa kita 58 kali di bulan Ramadan. Kita buat amal di bulan Ramadan, dapat malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dapat loteri Tuhan. Apa ni? Dosa apa di pahala kita melimpah.
Mahasal. Tak ada bosan ada bocil. Sinilah kita akan meniti sirap lagi ke datang. Berjalan sini nyok dah. Tak ada bimbang kata nak jatuh ni tidak dah. Hani kejayaan kita nak jatuh. Sebab tu bulan Ramadan, puasa kita dengan tarawih kita kena jaga molek. Apa jaga molek? Jaga molek ke mana jaga molek? Jadi sepenuh tarawih kita. Allah tarak babo ni. Kita ke betul-betul babo. Kita tak boleh tinggal tua. Tarak sungguh babo nak jelek mata pun tarak. Dia pandang ni nak ni. Gini nak yang ngoci-ngoci tu. Tak ada payah sikit pun. Kita semaya terawih jangan lari deh. Ingat hati kita niat malam esok ni. Malam esok jangan lari, jangan lari. Lagu mana pun so je kena lari. Ingat malam. Masjid bakar. Lepas tu lari dah. Cari mampu kita lari. Tidak. Lepas tu bakar dah sejak. Bom. Lama tak leh. Apa suruh sewi lari. Kamu nak cari mampu saja. Dia lari. Masjid bakar. Nah. Tu nak ya tu. Lepas tu nak buat lagu mana babawi nak tersiwi tinggal terawih. Bahasa tarak duduk ngoci duduk. Tak. Semaya le duduk. Kita Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Subhanallah. Sila. Dia tertuak banyak. Tuak lagi, air tebu lagi gawe. Kena hari kemarau panas klik tegak. Allah, bini royak tak reti. Nyotai channel ruang mi akik ngamakuk-makuk. Pada jelik tu yo kop. Tubik. Channel hijau tubik kan puan nak budu dah. Kalau ni tubik ruang mi hijau ti. Merah kan ti. Yang gaduh selajo lapak air. Bubuh air batu lok. Kop. Jangan gaduh lah. Wemung gini kata. Apa air mata ceruk jelik jeno dengan ruang ni. Ya tak gaduh selajo lapak. Lepas tu terawih kat tasir lah. Allah, mula-mula tegak malam, mula-mula tegak bedeng. Selipar ni kalau tengok boleh 2-3 bunyi. Tubik tu kau bunyi rung. Bos sebelah malam, 12 malam, 15 malam ye kena belah, 17 tak ada dah. Autiru wa majidu wa azimu syahras siyami rahimakumullah. Tinggal hok pelek-pelek dah. Hok pasal-pasal duk kedah sultan dia. Tak ada dah duk kedah kepuk dah gapo dah. Ada dah. Ada tinggal di belakang tu email tu lebih kurang dalam 12 orang. Kau tu je tak lari dah tu. Kalau sejik bakar pun tak lari dah. Dia lelah. Dia mari saat ni pun cucu mari hantar. Masuk dah takbir tu bunyi kering nyawa. Panak lari ke mana lagi dah. Tinggal hak tu dah lah. Hak muda-muda perak takut. Haning kita tak ada hari. Nak mitanya kalau tak rak, pening kau gendo, ketak lutut kau, semaya terawih belai duduk. Haning nak oyak nak ke pernah, jangan lari. Jangan lari. Duduk. Kalau berasa tak rak benar tu, takbir lah duduk dah. Duduk lah. Allahu Akbar. Masa tak sedap lagi, duduk belakang. Duduk nyana dinding. Nyana dinding berunjuk kaki. Dia kata kena berunjuk, aku lengah ni nak ni. Allah, jinyo. Tu imedok. Tu imedok ghairil maghdubi alaihim kita lillah. Waladdallin amin. Kita pun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semaya duduk. Duduk. Kalau bahasa gagah bangun. Bahasa tarak pula duduk. Kerana apa? Kalau kita duduk, kita tarak, tu hawi pahala penuh. Tu hawi pahala penuh terawih kita. Kalau kita gagah tapi pergi duduk,
semaya sah. Boleh pala. Tapi tak timroi. Boleh 80, boleh 90 gitulah. Kalau kita pening gapo, kita pergi duduk, tu hawi timroi. Kalau kita tak gerak. Kita nak jaga ibadat kita. Nak jaga tarawih kita. Tak. Masa tak sedap lagi, sakit bunga kita kurung. Malam esok, pergi lemek. Pergi lemek sekarang. Biar nak kita gendong dengan motor telu pergi lemek ke west tak. Kita pun tak apa jadah tak lemek dek itu. Cakap dah tegak Allahu Akbar. Cuma tergendong aku tak agak benar. Kalau tak buat lagu ni aku tak terawih dah tahun ni. Tak lagi sungguh-sungguh. Soalnya tak kuning ngakak dah. Allahu Akbar. Bagi kita dia terlemek tak nak kecil lah. Tu email duk goi buatlah tu email malam ni 40 rakaat buku lawai. Kan dah tak lemek. Tu email pula deki pula. Allah, buat ni enggak duduk belakang. Aku sore diri ni. Dah tu email tak agak duduk tu email pun. Itu ayat tu email. Email tak boleh ke? Tak agak. Tu email pun duduk. Ada Allah Akbar. Dia katalah. Sia segenap tahun ni tak ada terawih. Hai, terawih tu kata. Aku tak apa orang. Tak duduk belakang. Kak Babo Suh pergi ceramah dia duduk. Dia kata mazhab baru ni mazhab duduk. Siap lama. Amba royak kalau tak agak. Kalau tak agak tu email tak agak duduk. Tak ada gafar, tak ada salah. Kacau dia ketakut kok tu email pun. Allah tu email pun. Sakit lutut lagi, tak agak lagi. Kenyai tua banyak lagi duk. Duk kacau duk diri. Tak ada pasal. Duduk kata email pun duduk. Tu bila tu email duduk, aku duduk atas ya. Duduk semua lah. Tu nak ayat. Boleh duduk. Ni nak ayat sungguh lah ni. Buat ayat dia mau bakal suka. Tu nak ayat sungguh. Duduk ngoci. Janganlah gila. Jaga terawih lebih cukup. Kerana terawih ada di bulan Ramadan. Kalau tak cukup, tak cukup lah ngoci. Tahu tak apa dah pula kalau tak mati kok. Tahu tak apa dia buat tak mati lagi dah tu. Lepas tu duduk dalam ICU. Lepas tu buat ke apa lagu tu. Kita nak jadi segar. Tak mati Ramadan tahu tak apa dia segar boleh terawih. Ni tak mati kena duduk dalam ICU. Dia mau kata kemarin dulu CCU. Lepas tu alih CCU duduk ICU. Lepas tu kena duduk nyawa dengan ibu kau tu. Lele. Mulut duk tengangor, goyah saja dalam mulut. Tak ada jalan dah, tak mati pun bulan Ramadan. Kena ICU. Tosi kita nak lagu ning lah kita sampai bulan Ramadan. Kerana kita nak beribadat. Tu dua amal ibadat yang agung di bulan Ramadan. Tak ada dah. Nabi goyak dua hadis ni soma qoma. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia ampun sebelah bulan lagi dosa-dosa kita. Pada mana? Ning Ramadan ni Tuhan Ramadan ni nak ayat tak ada dah. Nak hapus segala kejahatan kita. Nak hapus segala maksiat kita yang kita buat di sebelah bulan moci-moci tak ada dah. Hani amun nak ayat ni. Ning hakikat Ramadan. Kenapa hemolek? Bila kita reti butin ning lah, kita tak sia-sia Ramadan mari. Kita berasa sayang Ramadan mari. Berasa nak sedekah duit kat orang. Berasa nak sedekah makan ni bik kat orang. Tu nak ayat tu.